sudah sampai tempat racun yang sebenar. So hari ni sebenarnya dengan birthday wife aku ni. So tengoklah apa benda yang kita boleh bagi dia. Kita nak racun dia dekat Impulse Gaming Sungai Besi flagship store. Sampai sambut dengan Gundam. Buka ni filter ya. Sedap. Dia punya keyboard ni ada helmet Nezuko punya ni. Pilih nak mana? Nak ni. Ni Rengoku. Nezuko-chan, Rengoku. Lawa lah. Sony kat sebelah sini ada Razer punya. Untuk ROG. Dah jumpa dah bahagian Nintendo Switch. Cyberpunk punya Malaysia. Lepas dia racun nak main game sport ni. Apa dia? 89 je. Sebab dia Mario. Kalau standard tapi tu controller je. Bahagian segmen controller untuk Nintendo Switch. Original colour pink. 269 mah. Harga dia keras ni. Ni Switch tu yang baru. Naik ni ke? No game include. Oh, dia edition dia dah je. Bukan tak ada game. Nampak kemas lah. Tapi kalau microchip dia ni game tembak. Switch ada game tembak yang ada. Crysis pun ada. Serius lah. Ni main kat Nintendo Switch ke apa? Bahagian atas dia siap bergerak bhai. Mini kuda. Kau tengok lah. Gundam dia. Pedang apa nisem. Pedang kepala dia. Gundam ni. Ada fidget dia tak depan rumah ni. Memang nisem. So basically tadi ni kau akan jumpa macam jajan action figure daripada bandai apa sepah. RM1,000 bhai. Kau tengok harga dia. So basically kalau kau jumpa peminat Masked Rider, Henshin semua ni kat luar ni, ketahuilah diorang memang banyak duit. Birthday boleh. Minat main ni. Yang ni pun baik lah. Ni boleh lah dami-dami sikit lah. Betul-betul besar. Ni dia view pada atas. Kau tengok bawah tu. Memang tu syurga tempat lah. Dia tak keluar lagi tak. Menyelam. Meracun dan makan comel kecil ni. Murah lah. Aku saja nak try.